Ini adalah Clinic Electric Brush Portable 9 dalam 1. Hello guys, Assalamualaikum. Jom kita lihat apa ini barangnya guys. Untuk hadiahkan isteri-isteri anda, untuk makcik-makcik cleaner, bagus menggunakan alat ini guys. Tidak memenatkan, iaitu mop automatic. Kita lihat apa di dalam. Packaging by seller, nice guys. Ini kotaknya guys. So, jom kita buka. 9 dalam 1 guys, kegunaan dia. Dia boleh charge dia guys, tak perlu sambung kabel. Bateri dia boleh tahan selama 90 minit. Waktu pengecasan dia sehingga 3 jam. Maksimum power 25 watt. Ini barang-barang yang kita dapat. Banyak guys. Untuk kegunaan mop bilik air, ruang tamu, bilik dan pelbagai gunalah. Cuci kapet lagi bersih guys. Ini dalaman dia guys. Ini dia punya bros ya guys. Ini dia punya spines. Nak cuci kereta pun boleh guys. Celah-celah motor ke kawasan door trim, seat, fabric kereta anda ke pun bagus guna benda alat ini. Cuci lantai untuk flat kan. Kapet-kapet, buku manual. Ni tapak tukar pakai guys. Scraper untuk jadikan spare. Bahan-bahan yang menggunakan scraper itu tadi. Ada 4 keping guys dan berlainan jenis. Pros lain untuk yang bahagian kecil-kecil, celah-celahan punya flat. Ini dia punya batangnya guys. So boleh ubah panjang dan pendek guys. Kabel pengecasan A to C. The moment of truth. Ini dia punya alat bersihan ini rupanya guys. So simple guys. Macam ni keadaan dia dan cuba test dia timbul lampu guys. Dan dia pusing. Cuba pas satu. Tengok. Tekan lama-lama terus hidup guys. Contoh ini kapet lah guys. So cuci-cuci lah. So tengok dia meninggalkan kesan bekas. Nampak sangat je kuat untuk menyentalnya guys. So untuk lantai mozek-mozek lumut yang degil itu bagus guys. Ini baru yang kecil, belum lagi yang besar guys. Ini aku tunjuk yang lebih detail. Pot pengecasan dia ni ada penutup rubber. So boleh lenjan pakai air lah, no problem. Dia ada 5 speed guys. Lagi laju, lagi kuat sental dia. Cuba sambung bagi dia panjang guys. Yang ni dengan yang ini. Macam ni je sambung guys. Boleh panjang lagi guys. Lepas tu boleh lockkan. Tengok. Tu pasang lagi guys. The final boss. So tak sakit belakang lah guys. Dia punya tinggi dia ni. Tinggi guys. Ini dah tiba lantai dah ni guys. Tak lengur guys. Tak ada bongkok-bongkok untuk gunakan ini. Untuk hadiahkan mak, atuk nenek dekat kampung tu. Buat kerja. Tak nak sental-sental bilik air. Bongkok-bongkok. Kesian pada diorang. So anda hadiahkan ini untuk mereka guys. So untuk kegunaan sendiri. Untuk kegunaan parent dan keluarga yang tersayang untuk anda. Jika anda berminat dengan alat pembersihan automatik bersuis yang 9 dalam 1 kegunaan dia guys. Sila tekan di beg kuning dengan harga yang mampu milik dan berbaloi-baloi untuk mendapatkannya. Check it out sekarang. See you to the next video. Bye-bye. Dapatkannya guys.